Cuba korang bayangkan korang berada dalam situasi sebegitu. Jiwa rasa hilang, ketakutan menguasai diri. Kepala ditutup dengan kain hitam. Berharap tiada apa-apa yang berlaku pada diri. Dipukul bertubi-tubi dengan orang yang tidak dikenali. Diri hanya mampu bertahan dengan pukulan. Tiada orang yang boleh menghentikan pukulan yang diberi. Kain kepala dibuka, terdapat cahaya yang menyuluh pada diri yang sedang berlutut di hadapan individu yang penuh dengan senjata. Bayangkan individu tersebut memanggil korang untuk memukul dan memenggal kepala kawan korang sendiri. Mangsa yang korang penggal dan korang pukul tu adalah kawan yang hidup sezaman dengan korang. Daripada kecil sampailah ke besar. Korang diberi pilihan antara hidup dan mati. Korang pilih yang mana? Cuba korang bayangkan. Dalam situasi sebegitu, korang diberi pilihan hidup atau mati. Kalau nak hidup, korang kena pukul dan penggal setiap kepala kawan korang sendiri. Kalau korang tak buat, mati yang bakal dihadapi